Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang jenis pemilikan tunggal, tapi Yusuf tak mengajar semua sekali. Yusuf hanya mengajar pemilikan tunggal dengan perkongsian saja. Dan hari ini Yusuf tak akan ajar tentang kooperasi dengan syarikat berhad, sebab hari ini Yusuf tak cukup masa untuk mengkaji tentang topik-topik itu. Okey, sekarang ni kita mula dengan pemilikan tunggal. Pemilikan tunggal ni pada asasnya dia adalah perniagaan yang diuruskan oleh seorang sahaja. Jadi dia seorang je lah. Cara nak buat perniagaan ni, dia kena daftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Dan antara kelebihannya ialah dia mudah ditubuhkan dan dia tak banyak syarat dan beban cukainya rendah. Sebab pemilikan tunggalnya pada asasnya dia satu perniagaan yang kecil sikit. Tetapi kelemahannya ialah bebannya ditanggung oleh seorang saja. Dan satu lagi, jika pemilik itu meninggal dunia, maka perniagaan itu terpaksa ditutupkan. Itu je lah pada asasnya. Pada asasnya pemilikan tunggal. Sekarang ni kita pergi ke perkongsian. Perkongsian ni pada asasnya ialah dua orang ataupun lebih daripada seorang. Jadi dia lebih banyak sikit daripada pemilikan tunggal. Dan pekerjanya secara umumnya ialah 2 hingga 20 orang. Jadi dia banyak sikit taklah seorang saja macam pemilikan tunggal. Tapi kalau melibatkan satu profession, contohnya accountant, dia tidak melebih 50 orang. Jadi pada asasnya kalau libatkan profession ialah 2 hingga 50 orang. Dia ada jenis-jenis rakan kongsi. Dan ada 5, iaitu rakan kongsi lelap, rakan kongsi jasa, rakan kongsi dengan nominal. Kita pergi ke bawah sekali, iaitu rakan kongsi berhad. Rakan kongsi berhad ni pada asasnya dia tidak terhad mengeluarkan modal dan tiada kuasa. Jadi dia paling bawah sekali dan dia tidak ada kuasa untuk buat apa-apa je lah. Sekarang ni kita pergi ke atas lagi, iaitu rakan kongsi lelap. Dia ada kuasa sikit, dia boleh menanggungkan library tidak terhad, tapi dia tapi dia tidak aktif. Sekarang ni kita pergi ke rakan kongsi biasa. Rakan kongsi biasa ni pada asasnya dia sama je macam rakan kongsi lelap, tapi dia berhak menguruskan perniagaan. Jadi maksudnya dia lebih aktif lah. Dan sekarang ni kita pergi ke tinggi lagi, iaitu rakan kongsi apa ni? Rakan kongsi aktif. Jadi rakan kongsi ni dibagi gaji lah. Dan dia sama je macam lelap dengan rakan kongsi lelap dengan rakan kongsi biasa. Dia menanggungkan library tidak terhad. Sekarang ni kita pergi ke atas sekarang ni, iaitu rakan kongsi nominal. Rakan kongsi ni nama digunakan sebagai nama rakan kongsi ataupun rakan kongsi nominal ni namanya digunakan sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal. Jadi kita buat kerja yang rakan kongsi berhad dia kena mengeluarkan modal lah, benda semua itu. Dan dia masih kena menanggung library tidak terhad sekali. Jadi sampai rakan lelap hingga rakan nominal ni semua kena tanggung library terhad, kecuali dengan rakan kongsi berhad. Dan itu sahaja yang Yusuf ajar. Perkongsian tajuk subtopik perkongsian ni belum habis lagi. InsyaAllah Yusuf akan ajar esok. Dan itu jelas sahaja yang Yusuf nak ajarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I mean, the camera's always okay, I guess. Kita nota dulu.